minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula nafsu sebelum sampai ia kepada darajat nafsu mutmainnah ini, baginya dua darajat dengan iktibar segala sifatnya. Nafsu juga lempuh bak nafsu mutmainnah. Mutmainnahnya nafsu yang redha dengan Allah. Baginya dua darajat dengan iktibar sifat-sifat. Pertama dinamakan akan dia nafsu lawamah, dan iaitu murad dengan firman Allah Ta'ala, fala uqsimu bin nafsil lawamah. Artinya maka tiada aku bersumpah, dengan nafsu lawamah, yakni dengan nafsu yang mencela akan segala perbuatan yang kejahatan. Lawamahnya itu bukan berbina buku yang jahat, dengan bukan kena mencela menumah nafsu. Karena adalah sifat orang yang mempunyai nafsu lawamah itu mencela ia akan segala maksiat. Tetapi belum lagi lepas sekali-kali daripada maksiat. Maksiatnya bukan hanya terima, dengan ke maksiat. Tapi belum bukan boleh habis daripada maksiat. Ia nafsu lawamah. Dan suka ia berbuat taat, tetapi belum tetap sekali-kali pada berbuat taat. Yang orang yang bersifat dengan nafsu lawamah, galak datang untuk buat taat, tetapi belum tetap hidup bersama. Nanti mungkin menjanjian tu, mungkin berorang dia macam dia nafsu lawamah. Karena seseorang pada martabat nafsu lawamah itu, iaitu waktu memerangi akan hawa nafsu. Semua yang bersifat dengan sifat nafsu lawamah, yang bukan tapi dengan lawan nafsu. Karena belum lagi hilang daripada hawa nafsunya itu segala sifat kejahatan yang berkehendak berbuat akan maksiat. Walau habis iboh untuk maksiatnya macam mana saja. Tetapi tiap-tiap berkehendak hatinya berbuat ia akan maksiat itu, berkehendak ia akan kejahatan, maka mencela ia akan dirinya. Apabila anda kena macam mana tetihlah mati untuk hukum maksiat, kemudian akan mungkin jiwa katanya akan bantah. Nafsu banyaknya akan bantah hukum jahat yang macam mana berbuatnya. Dan tiada suka ia kepada yang demikian itu. Bersalahan seseorang yang telah sempat sampai martabatnya kepada nafsu mutmainnah, maka iaitu telah tetap hatinya kepada berbuat atas yang kebajikan. Tiada sekali-kali berkehendak hatinya itu berbuat maksiat. Mutmainnah, nafsu mutmainnah, ni jangan ni kita berbuat maksiat walaupun macam menyo nafsu lawamah mentau na sana. Tapi kan mentau betul tenjana kena buat tak. Mempakili yang nafsunya bukan bumaknya. Kita pula baik. Tapi menyo mutmainnahnya hanali yang sana kena buat maksud walaupun betul hanali. Dan kedua dinamakan akan dia nafsul amarah, yakni nafsu menyuruh berbuat maksiat. Dalam tu bab nafsu mutmainnah, pernah lewati dua buah nafsu tu, iaitu nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah. Bukan nafsu amarah. Yang tu lah.
yang jahalan. Yakni nafsu menyuruh berbuat maksiat dan suka ia berbuat kejahatan. Betul galak tinggal semayang buat saya. Betul galak duduk dia mengon-mengon tulis-tulis nombor. Dia orang ada dia ingat betul lah tadi. Suka ia berbuat kejahatan. Inilah martabat yang ke bawah sekali, martabat nafsu, yang iaitu sejahat-jahat nafsu. Dan iaitulah nafsu amarah yang tersebut di dalam ayat wa ma ubri'u nafsi innan nafsa la ammaratin bisu. Dahulu itu kita adalah ayat itu pada sayyidan Allah Yusuf itu. Dan dari karena inilah bersungguh-sungguh disuruh akan seseorang yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat itu menyucikan akan hatinya itu daripada nafsu amarah ini dengan membanyakkan zikir Allah. Cara untuk terjauh daripada nafsu amarah intinya meneliti samping pun tak pada ilmunya. Yang kedua untuk mengalahkan nafsu amarahnya dengan zikir. Dan zikir dia punya bekerja. Doa dia. Doa dan zikir. Cuma nafsu ni. Dan dengan membanyakkan orang wirid-wirid itu. Dan dengan membanyakkan belajar ilmu tasawuf dan ilmu tariqat dan ilmu suluk. Ini untuk bergaduh nafsu amarahnya. Dan ilmu yang memberi manfaat supaya lepas ia daripada nafsu amarah itu. Bila yang mana ilmu tasawuf, ilmu tariqat, ilmu suluk, ilmu tali ilahi, bukan tali yang lain. Dan ilmu yang memberi manfaat lain-lain supaya lepas daripada nafsu amarah itu. Maka sampai naik ia kepada martabat nafsu lawamah. Dia kata lawamah yang kei dapat boleh pun jadi kutab nafsu amarah, yang nafsu yang perintahnya untuk buat maksiat. Yang kedua berarti kei tingkat kedua iaitu nafsu lawamah. Yang mentok pula baik ya. Pula baik tentang muka di tarik dia menyanjat. Okey, lawali dia kena lawamahnya. Dan daripada lawamah itu naik pada martabat nafsu mutmainnah. Dan inilah perhinggaan suluk bagi orang yang menjalani tariqat. Dan iaitu permulaan makrifat akan Allah Ta'ala dengan makrifat yang sebenarnya. Ini kata pada tingkat nafsu mutmainnah. Ini berarti kata bab permulaan makrifat Allah. Tanya benar landang tamu ibad lawamah atau mutmainnah. Dia kata mutmainnah ni kehebatan. Hebat tak? Dan tamu ibad amarah. Hai keban dari tamu amarah. Tamu empat ni amarah. Dan macam mana kena tinggal amarah, kena cara ini amarah. Yang bagi orang yang nak sana kena mai yang nak sana berdekat amarah kau ni. Jadi menunjukkan bab mutmainnah ni kata bahannya utama untuk makrifat Allah. Dan hasil daripada perkataan yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala di dalam Ihya Ulumuddin dan di dalam mukhtasarnya bahawa bagi nafsu itu 3 martabat. Nafsunya dan heboh martabat, heboh pangkat.
Martabat yang pertama dinamakan nafsu amarah. Martabat pun nafsu amarah, yakni nafsu yang menyuruh berbuat maksiat. Perintahnya untuk berbuat maksiat dan berbuat segala kejahatan, dan tiada menyuruh dengan berbuat kebajikan. Ini nafsu amarah. Perintahnya lebih-lebih untuk tarik berbuat maksiat, dan hanya perintah ragai-ragai berbuat taat, dan tiada mencela atas kejahatan, dengan jahat. Dan inilah martabat yang terbawah sekali. Ini nafsu amarah. Dan martabat yang kedua dinamakan nafsu lawamah, yakni nafsu mencela atas perbuatan kejahatan. Ada bubuh jahat, hanya betul ke mana nanti cuba buat bubuh-bubuhnya. Ini bubuh ni hanya betul dengan. Dan tiada rida ia atas berbuat maksiat, padahal suka hatinya itu kepada berbuat kebajikan. Hati galak untuk bubuh-bubuh betul. Berarti ada bubuh jahat, tinggal bukan temenak. Temenak pakallah bubuh-bubuhnya. Ini nafsu lawamah, bengih kepada buat maksiat, tetapi belum sangat tetap hatinya itu kepadanya. Jadi untuk tetap roh dan berbuat taat, yang lebih begitu. Bentuk belak-belak. Karena ada lagi di dalam hatinya maksiat yang mati, seperti ujub, bentuk neraka dan ria beri-beri amalan maka ujubnya ira nanti kata orang. Ira mau datang ibadat kita terbuku. Karena kan bentuk ujub ria lah mati, sehingga Allah itim dong tetap taatnya lah mati. Yang orang yang bersifat dengan nafsu lawamah pula. Dan barang sebagainya, padahal tiada suka ia kepada maksiat yang batin itu, tetapi belum kuasa ia berlepas sekali-kali daripada maksiat yang batin itu. Itu pergilah daripada maksiat batin terkabur ujub rianya, Allah itu. Dan sebab itulah terkadang ia berbuat akan mereka itu maksiat yang bahaya. Kemudian taubat ia. Jadi jangan mati ada lah, empat ni apa ni? Jadi kita taubat jangan tinggal. Ini mati pokoknya kena lawamah. Yang taubat lah. Dan mencela ia akan dirinya itu. Ada bubuh maksiat kita taubat, hanya kali yang nanti pokok orang bubuh dulu. Dan menyesal ia akan dirinya sebab telah berbuat maksiat itu. Dan lagi ia mencela akan dirinya pada ketika ia taksir daripada berbuat ibadat akan Tuhannya. Dia betul-betul lalai dia nak utang ibadat, nak utang zikir. Yang bukan akan bukan itu mana asyik dah mati. Bukan mana-mana. Bukan mana hal bukan hal memikir benda ke Allah, hal terlalu benda ke Rasulullah ni. Bermula martabat yang kedua ini, iaitu permulaan martabat orang yang menjalani tarekat. Nafsu lawamah, menyampai dia orang kata nafsu lawamah, bukannya enggak nak jalan kena ikat ibadat. Permulaan martabat orang yang menjalani tarekat dan kesudahan martabat ulama yang belum menjalani akan tarekat. Dan martabat yang ketiga dinamakan nafsul mutmainnah. Tingkat geleng nafsu mutmainnah, iaitu apabila telah tetap hatinya di dalam mengerjakan akan ibadat. Hati kan tetap untuk buat ibadat, padahal tiada sekali-kali ia suka akan berbuat maksiat. Mutakai-takai hati hanya galak untuk berbuat maksiat. Sama ada maksiat zahir atau maksiat batin. Karena telah suci hatinya itu daripada maksiat yang batin, dan telah fana ia daripada nafsunya yang amarah bisu itu, dan telah fana pula daripada nafsunya yang lawamah itu.
inilah kesudahan martabat orang yang salikin yang menjalani tarekat, dan iaitu permulaan martabat arifin yang telah sampai kepada makrifah akan Tuhannya dengan makrifah sebenar-benarnya itu. Ini kau bersifat dengan nafsu lawamah hanya pukul syari. Hana sana pukul syari. Ini pemadatannya dia dan tingkat ulama-ulama. Gimana? Ini tingkat ulama-ulama. Ini tingkat para nabi yang permulaan. Untuk para dina. Ini para nabi yang terendah-rendahkan. Jadinya dia hari. Saya hobi hari. Amu mainan yang berpasang hobi. Tanya cik amarah hari. Amarah lawamah mentang-mentang macam mana kena boleh buat amarah. Jangan kena buat lawamah boleh buat amarah ni. Mentang galak pun masih kata mentang galak mupat. Galak untuk buka-buka juga dia mesti mentang buat amarah. Nafsu tingkat paling pun. Ini yang kami sini baru kali ini. Jadi ini baik boleh tak. Dia pada perginya ya. Dia mentang galak buka-buka mentang satu kali ni orang buka-buka mesti galak tak tengok. Dia mesti ni mentang buat amarah. Dia kurang dia menang tu ni. Dia mentang ni orang buka-buka pulang mana-mana dia mentang galak tak tengok. Dia mesti mentang amarah. Ini tempat bak lawamah. Sebab yang ulama masih tetap boci juga. Boci itulah. Tapi yang lainnya tu dengan jelas ni buka pentingan begini kalau ni kubur. Maka ni orang nak kan ada tu mainan ada. Tapi hana yang darah tinggi ni orang macam mana? Yang dalam ulama. Siapa? Hana baca membaca ayatnya. Ayat nafsu mutmainnah. Hanti muhri ni orang ngakan lawamah. Lawamah dekat ini tu. Kan lawamah dekat ini. Kan hanti muhri lagi ayat nafsu mutmainnah. Mutmainnah ni kan lawamah lah. Hanya mutmainnah betul-betul lawamah lah ni. Dia buat mutmainnah. Ni lagi banyak ni ulama-ulama pilihan. Hanya pegah ni gegapnya ni. Dan dia awalnya menikir-nikir nak mahang-mahang seperti minum nama kita. Semua lagi mengajar di bawah. Ni katanya dia udah beli ni memang. Ayo orang-orang macam ni nanti yang yang betul-betul dan yang lillah hal. Tingkat kan baju-baju macam ni hanya itu boleh bermain. Cok baju macam ni hanya juga dijauhi kesultanan Jair kan, bergaul dengan raja-raja balik. Puan-puan tak apa yang pokoknya kan hang di bantai ni. Apa yang talah-talah hang di kun jangan apanya talah ni. Ini orang-orang macam ni yang anak-anak kali macam ni talah tak talah. Lemah menmah menghafal. Contoh wanita ada orang tak ada. MPU orang MPU yang tiga-tiga masalah hanya dia ukur. Ya, tham yang di mana ada pemadam yang letak dia MPU bakar awak. Ini kan salah. Salah doa.
maksudnya nana yang ada tak dia orang pun mungkin jauh untuk diri. Lepas ni nanti hanya ibu-ibu. Menyam di rumah bagi ibu tu ni yang kata itu. Dia bulan itu ni awak aku bukan kita orang dengan yang berkahwin dengan Tuhan. Ini agak ini mana lagi. Awak tak ada dah. Mana? Awak jadi sebenarnya bukan dengan Tuhan. Bukan Tuhan, sebabnya bukan dengan Tuhan. Jadi namanya Tuhan, yang itu ni. Mana? Bang dah. Ini lah mula tu. Ada tu kan dapat anu mendung ni anu berungkau ni anu sudah Tuhan dah ya orang. Ini yang betul kan mungkin pun anu mana. Ni mana tu? Yang buka bungong lewat lewat Tanjung ni waktu besar ladan ni buka bungong. Ini tak ada bungong. Ya. Cik, bukan MPU tadi pakai MPU kedua MPU dengan proses terima dalam ni. Cik bulan dapat bukan ni tak tahu anu benar tu baca. Tu Tuhan kamu ya. Bukan ya Tuhan Tuhan bukan hanya dapat ngomong tu. Sebab ia hendak mengkawin Tuhan. Nanti bukan inang ia ini Tuhan. Dia nanti kunci bukan dia tak dia dapur je bukan je. Dia ambil dia nak ni poh berkawal poh je yang dia lain. Tapi yang dia gaji bedah kampung dia memang sistem itu bedah kampung tentang apa. Aku main tu ni orang ni. Jadi ni nak dalamnya ada pun menjuru dia dalam. Ada detail ni. Nanti katanya kena warna nanti bedah lima dia nak. Ini ada tam ni kan? Ha? Ini ya. Ini kata begitu betul ya. Jadi nanti kalau bukan kena mau kena jabatan dia dah pula mah. Tak hanya jadi. Tak ni peng yang hanya kelal jika orang kalau anjur. Jadi zaman dengan aku umum ni jadi apa-apa habis cinta Tuhan jabatan. Ni jadi apa aku dengan di apa ni ngeme iro kan ngeme puro dan ada ngeme puro ini hang ini kan dia awak tunjuk tapi punya betul hikmah ni pun apa menang dalam pun jauh ni betul ni yang kau nak ya betul tahu hikmah ni yang kita diri yang tu menang dia bui kadang-kadang siap hantam dari Eropah bukan umum mengatakan ada je kena ada betul ni Apakah mengakui? Apa lagi yang dia jam tak dalam tadi tu bukan transportasi ini kahana ni Dia tampaknya bunga bawah. Ya, we dekat dia oleh dekat dekatnya dia umumnya. Jauh betul. Boleh mau kan dekat. Kalau abu lain dekat tu. Dekat. Udah lah ni pemakai data orang rekod. Ni aku jual tahu ni kok betulnya ni betul ni dia ni dekat dah orang. Dekat lah. Ada tu ulama. Okey, mungkin dah bagi ini. Dah tu. Itu nama lah, itu rekod. Itu nama lah. Tapi ulama apa dah koma dah lupa dah. Saya juga ni tak ketemu ni. Ni ulama kan cuma kah. Bukan boleh ke lupa lah, kan betul lah kan anyam.
Kan dia tu nak sebab anak-anak ni di angkat kena tembak. Dia dia nampak. Ini jauh dia ni. Prinsipnya ai tokoh ni. Ho dia anak-anak tumpeng. Tahu dia kata di tujuh dekat poin yang itu. Yang itu. Itu benar. Dia benar dia lawan ni. Gesek yang kuatnya lagu yang dekat. Gesek yang dekat aja dekat. Aku ni tahu orang mana kayak aku juga. Boleh buat baik. Yang hikmah yang kau tahu ada nampak je terima. Ini dia kapal dia kuih lepas lagi yang berdua peng projek lah kan yang kena ya. Dia hikmah Abu tadi mana? Binang wajib. Mungkin ni kan lain tahu tu. Ini berarti berapa ya? Tunjuk ke Baitul Mal lah. Tunjuk ke Baitul Mal lah. Yang tak? Tunjuk ke Baitul Mal. Yang berarti Awak. kan ya cok dia macam tu. Dia ke tempat dia ke bagi je YouTube yang dia bagi kampung ni. Bagi dia mana je lah mana. Kalau kau apa ham nak ke lah. Aina orang nak jalan. Aina orang nak jalan. Matanya orang lain kadang-kadang mana. Ada rekala boleh. Tahu aku dulu kena saya tentang kantu di kantu beti di mana tahu. Aku ni tahu. Awal dah terjebak. Ini orang yang betul baru tu dia. Jadi menyukai baju menyangka kalau yang dulu nantang tu tekan buka apa kalau beri kalau ya tu mana macam mana. Adapun akhir martabat arifin itu, maka iaitu tiada baginya perhinggaan. Tingkat arifin tingkat akhir ni yang tidak terbatas. Dan disebutkan oleh Al-Arif Billah Syekh Qasim Al-Halabi di dalam kitabnya yang bernama Sayyidus Suluk, bahwasanya nafsu itu 7 martabat. Nafsu betul nafsu yang berkenaan yang arifin. Jadi perhinggaan nafsu arifin yang hana batas disebut oleh Arif Billah Syekh Qasim Al-Halabi dalam kitab yang bernama Sayyidus Suluk, bahwasanya nafsu itu 7 martabat. Yang pertama nafsu amarah. Nafsu amarah namanya. Dan iaitu ada baginya 6 perkara. Pertama baginya perjalanan, dan kedua baginya alim. Bukan alim alam. Yang kedua baginya alam, dan ketiga baginya tempat, dan keempat baginya hal, dan kelima baginya wiri, dan keenam baginya sifat. Maka perjalanannya itu ila Allah Ta'ala, yakni kepada Allah Ta'ala. Jadi nafsu amarah nyogi berkenaan 6 perkara.
jalan perjalanan. Perjalanan daripada nafsu amarah ni ada 6. Yang perpuncan ada berinya perjalanan. Maka perjalanannya itu ila Allah Ta'ala, yakni kepada Allah. Dan alamnya itu alam syahadah. Alam syahadah maknanya alam yang tak ada betul daerahnya, yakni alam ajsam. Dan halnya itu condong kepada kejahatan. Kelakuan amarahnya yang bukan lebih galak kepada buku jahat. Dan wiridnya itu syariat. Wirid daripada nafsu amarahnya syariat. Dan setengah daripada sifatnya itu jahil. Sifat daripada nafsunya jahil, hari berlaku. Dan fikir tayyib, dan lubha, dan takabur, dan gemar berkata-kata akan perkataan yang sia-sia, yang tiada memberi faedah di dalam akhirat. Ini dibuat daripada nafsu amarah. Galak kepada berkenaan tata yang lahwiyah, buku dia. Dan banyak marah, dan gemar kepada makan makanan. Jadi makanan banaru kan banaru lah. Banaru baju bukan naum dabami ni lah. Nah, benar banaru, benar punya mi. Dan hasud. Galak kepada makanan, galak kepada hasud, yakni dengki. Dan ghaflah, yakni lalai. Dan jahat perangai. Perangai bukan nafsu amarahnya. Nya lagi ada-ada. Dan menyakit akan manusia. Galak rasa menyakit kadepeh kok. Hanya tenang rasa amarahnya. Dan barang sebagainya daripada segala sifat yang kejahatan. Dan seyogianya bagi orang yang salih itu bahawa membanyakkan ia akan zikir Allah Ta'ala, yakni membanyakkan menyebut la ilaha illallah. Ini untuk berlalu nafsu amarah. Padahal berdiri dan duduk dan padahal berbaring, supaya lepas ia daripada nafsu amarah itu hingga sampai kepada nafsu lawamah. Jadi untuk berlalu nafsu amarahnya yang dengan zikir, dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan ya dan dan dong dan lebih. Pemikiran yang menjadi itu. Bagaimana? Jadi kalau pemikiran ada pemikir itu hanya bagi dia berdua dia, hanya dia tak berdua. Iya. Ada pemikir. Minum tapi minum bukan hanya sebanyak-banyaknya. Mana? Mikirnya pun dengan sebanyak-banyaknya beli. Apa? Ada orang yang bom apa? Hanya hidupnya. Ada hidupnya sih. Mungkin ada bom apa? Ada mikir hidup. Dia ni karena orang tambah oh begitu. Ini bom apa? Nama tambah begitu. Sebab ingat bom tambah. Okey. Jadi hanya mesti buhnya bom apa buahnya. Lagi orang pergi pada istighfar pada nasi lah. Hanya mesti bergemak bom apa baik. Sebab dia bukan membanyakkan istighfar sehingga terdunia segala hajat-hajat. Berdua kan hana dia lebih. Ini bab istighfar ni. Jadi untuk baik punya baca taamnya pada itu. Oh. Kita berguna memikir. Dia tidak berdua punya benar punya paling kurang tak ada ke? Betul. Siapa jumpa? Berapa jauh? Kena nak cara taam banyak makan. Untuk dapat ibu dan menghindar daripada sahur taamnya, betul. Dia tanya pada ibu dia tu. Ni dah lama bab tahu 2 hari tu. 2 hari. Nya tingkat tak tahu tingkat tinggi. Ha. Tahu apa? Kan menyo dua ke pada nama? Kira-kira awak. Kira-kira menambah.
Nah, awam sama mak awam. Awam dalam dalam. Awam dalam. Jadi menyebutkan kudu wasrabu wala tusifu. Jangan kamu melampaui. Bukan dengan tinggu. Di luar kau melampaui nanti. Makanya bukan kurang-kurang 3 kali kan 3 kali kurang-kurang. Bukan salapan dua alam je bilang. Kai itu. Jadi itu dari yang berpikir kuno saya tidak ada tempat yang diganti dari Tuhan selain Allah dan Nabi tiga kemungkinan berbeda. Bukan dikirnya yang apa? Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah jauh dan Nabi dengan tiga. Mana tak jawab latih bagi makna dia benar. Nah, mana benar? Ini benar. Mana kaji maknanya aku sudah ingat-ingat lah maksudnya siapa mana? Bapak dan nilai dari Allah dan Nabi tidak ada Tuhan selain tiga. Aja. Hitam dikir. Dan tadi yang tukuh nafsu amarah tu. Dan semua malam menunggu nak lebih. Jadi sebanyak-banyak. Ini nak main tu bukan tu, biasanya dia menunggu jemaah tu. Jemaah tu bukan lah. Sebab tu bukan nanti dah ada semua. Jadi benar dalam tajak dan itu yang ada semayang. Berarti bukan membantu mana. Kian cara mungkin hai nhiều kiểu yang như nào cho nên cái này mà ta bắt nah orang dandang lepas tu orang pohon gede lah mungkin lain rumah lah ana mesti buat apa mesti buat apa ni latih lain rumah dah baca lain rumah kita tanya buat apa biasa ya padahal apa ngon hane kan duduk tan tak kuatan duduk kong ni bagi nama latih tapi kau bahan biasa ya tapi nyuka biasa tengok penhan dalam buku. Jadi yang kedua cara untuk dirinya tapuh nafsu amarah itulah dengan zikir. Hingga sampai walaupun kan bagaimana keadaan yang terjadi dia ada pada badan kotor ni. Dan tim jenuh itu sedikitnya bukan buat hati. Sehingga mati ini tunjukkan penghabisan daripada nafsu amarahnya. Ialah peringkat kedua itu tingkat nafsu lawamah. Dan martabat yang kedua nafsu lawamah namanya. Maka perjalanan itu yaitu Allah Ta'ala, yakni karena Allah Ta'ala, dan alamnya itu alam barzakh, yakni alam lisan, dan tempatnya itu di dalam hati, dan halnya mahabbah Allah.